Masih lagi. Hai. Hai, boleh ceritakan apa lagi yang awak nak buat lepas ni selain benda-benda berani yang awak cakap dah masa temu ramah selama ini? Lepas ni saya nak balik ke pangkal jalan lah. Apa tu? Pangkal jalan mana tu? Jalan yang benar. So far after this, after doing so far my wish list semua dah strike off, and the next thing that I want to do is make sure that my business ni maju lah. Apa antara yang list-list yang awak dah strike off tu? Okay, I want to do scuba diving dah buat, bungee jump dah buat, actually skydiving dah buat. So cliff jumping tu bila saya cakap tadi tu is actually it's additional. Itu kira buat tak buat as long as the skydiving tu. Okay. Dan apakah rancangan lain selain bisnes? Rancangan lain selain bisnes InsyaAllah kalau ada rezeki lah kan kalau ada rezeki ke usia ke I actually want to go to Umrah. Alhamdulillah. But, dengan siapa? Seorang? Actually I want to go with my parents, but then they don't have pergi. So maybe if pergilah. ada rezeki kan. Bila tu nak kita dah tahu siapa, tapi bila tu kita tak tahu. Boleh ceritakan? Buat masa ni kita tak ada confirm date or perancangan anything. We will leave it as it is. Kalau let's say we won't know lah. Kalau next year ke ataupun maybe the year after ke, we won't know lah. So awak rasa ni langkah berani tak? Oh, ini langkah bukan berani. Kira dah kes terjun betul. But I think it's time lah because I'm not getting any younger. So no lah, we won't plan anything. There's no promises bila date dia bila semua tak ada. It happens, you guys will know lah. Okay. Awak invite tak para penonton? Saya buat kecil je. Blog tepi lip itu je.